bagi kamu tahu apa ini next bio. Saya nak sini bagi kamu tahu apa ini prebiotik, probiotik dengan postbiotik. Prebiotik dia adalah makanan kepada probiotik. Lepas tu probiotik adalah bakteria yang baik di dalam usus kita. Lepas tu probiotik dia akan hasilkan produk sampingan. Dia jadikan postbiotik, dia jadikan satu environment bagi probiotik untuk lanjutkan kehidupan dia. So di sini kita boleh tengok statistik kesihatan global yang membimbangkan seperti kanser kolorektal, sindrom radang usus IBS, kebimbingan dan kemurungan, penyakit kardiovaskular. Masalah kesihatan usus di seluruh dunia sebenarnya adalah jadi puncak utama bagi banyak penyakit. Seperti kalau di Malaysia, kanser kolorektal adalah kedua besar di Malaysia. Lepas tu di Singapura dia juga menyebabkan masalah penjanaan berkaitan antibiotik. Lepas tu di Brunei, kanser kolorektal adalah kanser utama di kalangan lelaki dan kedua di kalangan wanita. Warga emas dengan ketidakreksaan mempunyai risiko kemurungan. Lepas tu penyakit radang usus boleh mencetuskan tekanan dan kemurungan. Kesihatan kita bermula dengan kita punya usus. Padahal kita menyerap 95% nutrisinya melalui usus. Usus kita menjadikan tempat tinggal kepada trilion bakteria dan mikroorganisma. Dan kita nak jadikan kita punya badan sihat, kita kena jaga kita punya usus sihat dan kita kena jaga kita punya mikrobiom usus yang seimbang. Di sini kita boleh dapat manfaat daripada usus yang sihat. Penyerapan nutrien kritikal meningkat, toleransi terhadap makanan lebih baik, keradangan berkurangan, sistem imun lebih kuat, fungsi kognitif lebih baik, kebimbingan dan kemurungan berkurang, mood yang lebih baik, kulit lebih berseri. Di sini kita boleh tengok kajian semasa menunjukkan usus adalah otak kedua kita. Usus dengan otak dia berkomunikasi untuk memengaruhi mood, emosi serta proses membuat keputusan. Dan ketidakseimbang mikrobiom usus dia akan menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, kemurungan, stres dan gangguan neurodegeneratif. Dan kita boleh tengok tanda-tanda usus yang tidak sihat, sembelit ke, ciri bilik ke, perut kembung, bergas ke, kekurangan nutrisi ke, masalah pencernaan kanak-kanak, masalah kulit, jerawat ke, dermatitis ke dan lain-lain, reflux acid, petik ulut sapi ataupun masalah kesihatan mental, stres, insomnia, kebimbangan dan kemurungan, dia adalah tanda-tanda ia. Kalau kita tak pedulikan dia akan jadi usus yang tidak sihat secara kritikal seperti gastroenteritis, sindrom radang usus, penyakit Crohn, kanser kolorektal, penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer. So kita adalah tengok punca-punca usus yang tidak sihat, diet yang tidak sihat, kurang bersenam, kurang tidur, stres, pengambilan antibiotik, merokok dan mengambil alkohol, toksin pada sekitaran. Penuaan dan memerlukan lagi keseimbangan usus kita. Usus kita dalam bakteria dia sebenarnya adalah yang kecil. Lepas tu dia akan menjadi seimbang di usus kita. So kita boleh tengok untuk mikrobiom usus yang sihat, kita mesti mementingkan yang tiga ni: prebiotik, probiotik dan postbiotik. Prebiotik dia adalah makanan untuk bakteria yang baik kita. Serap makanan daripada bijiran, kekacangan atau sayuran berdaun yang memberikan nutrisi kepada bakteria usus anda. Probiotik adalah bakteria hidup di dalam usus kita. Bakteria usus yang baik untuk menyampaikan serat makanan dan prebiotik. Postbiotik ialah kunci kepada kesihatan usus yang lebih perkasa. Metabolik atau produk sampingan yang dihasilkan oleh probiotik untuk menyokong kesejahteraan seluruh badan. Sini kita melihat prebiotik, probiotik, postbiotik adalah sangat penting untuk usus kita. Kita tengok prebiotik, dia adalah konsentrate buah kiwi emas. Dia ada GOS, serat lalu jangkung, serat lalu gandum. Di sini kita tengok buah kiwi emas, dia adalah untuk membangkitkan kelancaran pergerakan usus, dia antioksidan, dia untuk follow up untuk immunity, untuk pencernaan protein. Lepas tu kita tengok ini adalah sumber daripada USA untuk menyokongkan pergerakan usus yang teratur, mengalahkan pertumbuhan bakteria bermanfaat, mengawal tindak balas glycemic, membantu mengekalkan serum yang sihat, memperkenalkan metabolik dan memberi tenaga. Manfaat kesihatan yang terbukti secara kritikal, kesihatan usus, membantu kekurangan kerantangan usus, pembesaran tenaga berterusan. Dan kita punya GOS sumber daripada UK. Dia meningkatkan tahap bakteria yang baik dalam hanya 7 hari saja. Dan di sini kamu boleh tengok penerbitan saintifik 100 dan ujian klinikal yang melebihi 20. Yang ini klinikal ujian kita adalah dijalankan dalam badan manusia dan bukan badan tikus. Sesetengah produk di luar menjadikan ujian klinikal di atas tikus, tapi kita di badan manusia. Usus yang sihat dengan probiotik. Di sini kamu dapat tengok, ini sini kita ada 4 probiotik. Dan 4 probiotik ni adalah probiotik yang sangat-sangat berkualiti tinggi dan dia adalah untuk kekalkan hidup di usus kita. Dan dia boleh tahan panas, dia boleh tahan suhu yang tinggi untuk kekal di badan kita. Di sini kita boleh tengok, dia ada 300 penerbitan saintifik, 100 penerbitan ujian klinikal dan lain-lain. Kita ada banyak clinical study. Dan di sini kita boleh tengok probiotik dihasil melalui proses fermentasi fermentary.
dia adalah jadi satu suasana yang bagus untuk bakteria baik kita. So yang ini untuk memperkuatkan lapisan usus, mengawal atau mikrobiota usus, mengurangkan keratangan, menyokong sistem imun. Dan ini adalah kelebihan kita. Kita ada prebiotik, probiotik dan postbiotik. Dan bahan-bahan kita adalah daripada Denmark, USA, UK, New Zealand, France. Lepas tu kita disokong 400 kajian klinikal. Dan kita tidak perlu menyejukkan. Dan mesra vegetarian, dia ada gluten atau telur, dia ada bahan pengawet atau pewarna, rasa biruan. So yang ini dia akan meningkatkan bakteria bermanfaat sebanyak 2 kali ganda. Dan dia meningkatkan bakteria bermanfaat secara 18%, 40%, meningkatkan bakteria bermanfaat 86%, kurangkan bakteria berbahaya 29%, membaiki pergerakan usus 81% dengan 114%, dan mengurangkan gejala simptom radang usus pada kanak-kanak secara 65% dengan 69%, mengurangkan jangkitan saluran pernafasan atas pada kanak-kanak 40%, meningkatkan kesihatan kognitif 89%, dan mengurangkan ciri-ciri akibat antibiotik 67%, meningkatkan perlindungan usus dan meningkatkan asid lemak rantai pentek yang bermanfaat. Dia sesuai untuk kanak-kanak, untuk membantukan mereka kan sindrom radang usus, pencernaan yang lebih baik, meningkatkan fokus, meningkatkan immunity. Untuk pelajar dewasa dengan warga emas, di sini kamu boleh tengok apa yang masalah di sini, mengurangkan masalah pencernaan ke, membaikkan kesihatan kulit ke. I percaya di kalangan semua masalah ni mesti kamu ada sesuatu masalah yang ditulis di sini. So ini saja saya punya perkongsian. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut, kamu boleh menghubungi sesiapa yang hantar video ni kepada kamu. Nama saya Chiong. Bye.